Lama saya menyepi pada media sosial sebenarnya. Tetapi pada hari ini saya datang dengan misi yang baru sebab apa? Saya nak kongsikan kepada anda semua dan juga nak share supaya anda semua lebih aware tentang kewangan dan juga tahu macam manakah cara untuk kita memanfaatkan emas untuk dijadikan sebagai kita punya simpanan dan juga pelaburan. Ramai di luar sana mereka mencari medium yang paling cepat untuk kaya. Akhir sekali dia terjebak dengan skim cepat kaya. Bagi saya, orang yang telah pun berada dalam dunia emas sejak tahun 2018 ni, emas adalah satu medium yang paling selamat, paling tak sakit kepala dan juga yang paling tak membebankan kewangan. Sebab apa? Dengan emas ni, anda boleh simpan sedikit demi sedikit, segram demi segram, dan dalam tak sedar, anda tak tahu pun sebenarnya berapa banyak dah anda simpan. Tahu-tahu tengok-tengok ada berpuluh-puluh gram. Ini yang tak ramai orang sedarkan di luar sana. Jadi kalau anda nak diversify anda punya simpanan, dah ada dah ASB, dah ada dah tabung haji, tapi emas, portfolio emas ni belum ada, saya boleh bantu anda untuk mulakan simpanan emas dan jadikan emas sebagai anda punya aset, anda punya simpanan dan juga anda punya pelaburan. Anda boleh saja hubungi saya dengan tengok video di profil saya tentang 5 langkah mudah untuk mulakan simpanan emas pada hari ini. Ingat, simpan emas supaya lebih selamat dan juga simpanan anda lebih terjamin.